Orang beli motor nak pakai lama, bukan nak jenama. Alright guys, sekarang kita berada di atas Vanguard 250 version 2 V2. Untuk pengetahuan, aku pernah test ride Vanguard V1 tak lama dulu, masa V1 mula-mula keluar. So V2 ni first time aku test ride, dan dia di launching tahun ni juga, berapa bulan yang lepas. Dan masa tu event aku tak datang, jadi ini kali pertama aku test Vanguard V2. So untuk 250cc, aku dah banyak kali test motor skuter. Sebelum ni banyak test maxi skuter je. Yang macam yang aku tengok juga, untuk komuniti Vanguard 250 ni agak ramai juga kat Malaysia ni. Untuk improvement version 2 ni, banyak dia ambil daripada pengguna punya feedback version 1. Tak salah ada 10 improvement yang dia dah buat untuk Vanguard version 2 ni. Aku suka motor-motor adventure. Yang paling best ni apa tau? Windshield adjustable. Auto bukannya manual. Electric windshield adjustment. Dan dapatkan windshield adjustable ni, memang kalau motor biasa kat luar, kurang-kurang 20k lebih, 30k lah baru dapat ni windshield automatic ni. So untuk ketinggian aku 165cm. Kaki aku dulu berjekit. Cuma biasalah, motor adventure ni, skuter adventure ni kena tinggi lah, baru sedap nak bawa jalan jauh kan. Untuk ride dalam jalan jauh, aku rasa for this, dia punya elemen adventure, handlebar, windshield, obviously this is better than Nova untuk jalan jauh lah. Apa tu, engine 250 yang Itali tu, sama macam Moda 250, sama engine-nya. Paling obvious juga, dia ada bagi TFT meter guys. TFT meter, dia TFT dia sama macam Viper. Tarikan pickup. Untuk skuter 250 Avita Vanguard ni, Vanguard okay. Untuk 250cc, bagi aku skuter ni antara skuter yang, macam mana cakap, harga yang under 20k, bawah 20k boleh dapat skuter 250. Antaranya inilah Vanguard 250 version 2 untuk harga 16,888. Tak termasuk insurans dan road tax. Kita boleh dapat bermacam-macam features yang kebanyakannya motor-motor yang mahal ada. Premium feature, TCS control, ABS depan dan belakang, okay. TFT meter, dia pakai 4-port caliper di bahagian hadapan. Tu Nova. Cuma untuk ketinggian motor ni, bagi aku, kalau first time memang struggle sikit lah. Kena pakai kasut tinggi sikit baru selesa nak handle motor ni. Pakai selipar, terkejut sikit lah. Aku pun bila nak handle motor ni terkejut sikit pasal tinggi. 165cm 170 maybe boleh handle dengan senang lah motor ni. So 165cm terjengkit sikit lah. Okay, tapi benda tu kita boleh slowly belajar cara nak handle motor ni. Sekarang aku adjust windshield paling rendah. Sekejap lagi masuk highway aku nak adjust windshield tinggi. Ada beberapa improvement yang aku rasa. Windshield dia punya seat dia lembut. Seat dia lembut guys, better daripada Nova 250. Okay. Best gila handling dia. Jalan jauh. Windshield, lupa windshield. Braking dia very responsive. For the first time aku naik, first impression lah. Bagi korang kaki touring tapi nak pakai belting, this is one of the models yang Avita ada. Skuter handlebar adventure. Okay. Memang kau akan rasa touring mode tu install dalam diri kau. Position ride pun very comfort.
Handlebar dia pun lebar. Okey, tangan aku bila pegang atas seat ni, duduk elok-elok, aku dapat tak sampai 90 darjah pun tangan aku lipat. So very very comfort. Orang belakang duduk ni pun aku rasa sangat-sangat selesa, pasal seat belakang dia pun agak tebal. Untuk perjalanan highway ni seronok ni kalau naik skuter ni. Okey. Windshield ni dah paling tinggi paling tinggi yang aku boleh adjust. So kalau aku paras dagu lah, so tak kacau pandangan mata. Itu dia punya windshield ni dia tinted, transparent. Jadi bisa kata kalau kita nak lebih tinggi, kita kena beli yang lebih besar lah, aftermarket lah. So far aku rasa skuter Vanguard ni dia very very solid. Macam aku review sebelum ni, dia ada dashcam di bahagian depan. Sekarang pun dia tengah recording. Dan satu button dekat sini untuk kita cache, tangkap gambar. Compare dengan V1 sebelum ni aku naik, button dia sekarang dia lebih banyak function. Dan aku suka dia punya bahagian button ni, start stop ni. Ui, nampak premium saya. Nampak premium gila. Start stop ni, button ni jarang tengok motor-motor yang under 20k. Biasa motor-motor besar lah button-button macam ni, premium ni. Handlebar dia pun boleh adjust. Tengok dekat ada numbering tu, ada level tu. Kita boleh adjust sama ada depan atau belakang. Gantung pada tinggi korang, panjang korang, tangan panjang mana. Kalau aku, tangan aku memang just nak untuk the standard dia punya ukuran ni, ukuran handle ni. Cuma mula-mula aku rasa, biasalah motor baru mula-mula memang rasa takut-takut sikit. Biasalah, first impression kan. Aku paling suka warna dia strike lah. Warna dia strike gila yang version 2 ni. Warna sekarang warna apa kita panggil warna hijau, apa tahu warna dia, tengok ada nama dia. Banyaknya lori. Memang stable lah. Cuma tu lah, bila first time naik motor ni, button tu kita nak kena biasakan diri, pasal mana sangat button kat sini. Dan kita tertekan button lain. Kalau seat sekarang ni, aku tak boleh nak straightkan kaki aku, pasal dia ada bonggol. So aku dekat belakang sikit lah, kasih kaki ni straight. Boleh je, cuma ada bonggol lah, kena paksa sikit. Kau dapat the position yang sangat selesa, straight macam ni. Banyak position, weh, serius ke? Banyak gila position kaki yang kau boleh main. Ramai yang dah beralih ke skuter Dan untuk aku, handlebar is one of my favourite position lah. Sebab handlebar ni handsome bagi aku. Bagi aku handsome. Cuma kalau korang dah biasa naik kapcai, dia biasa naik motor kecil, motor kapcai 150, 135, kau akan rasa bila naik motor ni, kau akan rasa satu besar. Kena dengan sisi dia lah 250 dan berat. Okay, benda tu je aku rasa yang biasa korang kena biasakan diri lah. Untuk korang biasakan diri dengan Vanguard 250 ni. Itu je. Dan ketinggian motor ni. Okay, so ada budaya kejutan sikit lah mula-mula tu. Tapi bila kita dah lama-lama naik, kita akan rasa motor ni sangat-sangat best, enjoyable. Untuk perjalanan jauh lah. Okay, untuk dalam mana pun boleh, tak ada masalah. Motor pada skill lah. Tapi kalau naik motor ni, kau dah rasa macam wow, motor besar. Kalau kau rasa macam tu, kau tak perlu nak naik B full ke, tak payah.
250cc pun dah mencukupi untuk kau rasa motor ni motor besar. Itu bagi aku lah bila feeling naik motor ni. Memang kau rasa macam motor touring besar, tapi 250. Untuk ergonomik size aku, motor ni nampak handsome lah untuk aku ketinggian 165cm. Ni jalan-jalan macam ni biasalah. Aku biasa slow-slow je. Tak nak lah macam terlalu macam naik kapcai. Lagipun handle dia pun lebar. Kadang nak kena hati-hati sikit. Untuk video ni aku tak cerita sangat pasal spek motor ni. Untuk ambulan ke polis? Polis ke? Okay, polis dengan ambulan. Tayar dia bagi ni guys, tayar premium guys. Tadi aku perasan masa aku ambil motor ni tadi, tayar dia pakai tayar Timsan guys. Tayar cicak Timsan. Mas kita tahu tayar Timsan ni tayar yang sangat-sangat best dan grip dan hujan dan panas. Okay, motor baru keluar kilang Timsan, bukan tayar cak ayam, Timsan. Kalau jenama lain baru keluar motor tayar kilang yang lalu hujan mengelongsor kena keluar duit tukar tayar baru. Tayar ni tak payah tukar tayar baru, tayar memang dah Timsan. Tahun pertama kedua beli tayar baru lah. Ini keluar motor kena beli tayar baru. Apa benda lah. Orang beli motor nak pakai lama, bukan nak jenama. Itu ada yang marah ni aku cakap ni. Aduh. Cumalah untuk aku punya feel, pick up masa mula-mula tu linear. Kalau banding dengan QJ motor aku AS200, pick up AS aku lagi better lah sebenarnya. Maybe sebab berat. Okay, banyak pasal Vanguard Vision 2 ni. Untuk next video, untuk first impression macam ni dululah. Jangan risau, aku akan buat video lanjutan. Aku takkan buat satu video panjang. Aku biasa buat episod 1, episod 2, episod 3 sampailah Abang Jamil mampus. Okay, itu saja untuk video untuk kali ni. Avita Vanguard 250 Vision 2. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bolehlah buat affiliate di bawah. Support sikit. Okay, kita jumpa next video. Alamak, jam. Udah tak aku menghadapi jam ni. Assalamualaikum. Kita try menyelit sikit. Takut juga ni, motor tinggi. Dia tak ada auto stop ni.